syukurlah yang produk tempatan kita ni, produk Malaysia local produk ni diterima di luar negara lah, especially satu negara yang saya sendiri tak jangka sebenarnya. Pada permulaannya target kami hanyalah di negara-negara Arab lah, termasuk Dubai, Oman, Arab Saudi dan sekitar UAE lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan penglibatan kita dengan produk kita yang berkualiti dengan harga yang berpatutan, kita berjaya juga menembusi pasaran Afrika. Dan setelah dibuat sedikit study, saya tengok Afrika ni sebenarnya satu market yang amat-amat besar lah. So potensi ke Afrika ni sebenarnya saya rasa boleh dieksplor oleh semua usahawan lah di negeri Perak dan di Malaysia ni. Ekspor ke Mauritius, Kepulauan Mauritius. Kita juga kalau yang dekat ni kita dah hantar dah ekspor ke Singapura, ke Brunei, ke Kepulauan Fiji. Kepulauan Fiji ni kita baru ekspor 2 minggu yang lepas, dan sebelum tu ke Bahrain lah. Ke Bahrain pun lebih kurang 3 minggu lepas, dan alhamdulillah produk yang kita ekspor ke Bahrain ni telah selamat sampai di bumi Bahrain, dan telah dibuka kontena oleh pengimport tu, dan pengimport tu sendiri dah buat video di TikTok untuk mempromosikan produk-produk kami di Bahrain tu lah. Sebenarnya saya tak jangka Afrika tu satu pasaran sebenarnya, tapi bila kita pergi ke exhibition Gulfood di Dubai bulan 2 tahun ni, so daripada situlah kita dapat capture bakal-bakal ataupun potential buyers. In fact kita ada juga daripada Senegal, kita ada juga daripada South Africa, tapi yang tu belum dapat close deal lah. Dia sebenarnya produk diterima, rasa diterima, sedap, packaging semua dah okey, tapi cuma in terms of pricing lah, dia orang memang nakkan harga yang agak rendah lah, sebab dia melibatkan kos penghantaran, kos import duty on their side, kos import duty dan pelbagai kos lagi lah. So produk kena be competitive to be sold at their place jugalah. So yang itulah kita cuba untuk reducekan kos produk kita untuk berjaya ke pasaran sana jugalah. Kalau tanya saya, untuk saya tu saya rasa lebih baik kita mulakan produk lokal dulu. Kita perkukuhkan pasaran lokal, sebab dengan pasaran lokal ni sebenarnya kita boleh ada satu capacity production yang agak kuat dan berpotensi jika dapat order di luar lah. Itu satu lagi, dengan adanya local market ni, kita boleh apply certificate ataupun cert yang wajib lah, antaranya halal. Ada negara yang memang perlukan halal daripada Malaysia ni. Selain daripada halal ni, kita kena ada GMP dan HACCP yang sangat-sangat diperlukan untuk ekspor lah. So kalau kita fokus totally untuk ekspor saja, dan kita ada production plant yang kuat dan kita ada certification yang kuat, tapi tak ada support daripada local market ni, saya rasa kita tak boleh survive. So make sure we have a local supply dulu, and kita dah supply ke pasar raya, ke pemborong peruncit di seluruh negara. So kita dah ada satu safe, secure production sales kat local market, barulah kita cari international market. Sebab international market ni dia subjektif kan, kemungkinan kita dapat dan kemungkinan juga untuk dapat tu agak payah jugalah.